Assalamualaikum, habis kakak tu. Okey, alhamdulillah. Dan ni kita masuk pula Toyota Corolla KE70 liftback dah. Model hot liftback tu tak silap Pak Syumang lah. Yang model gitu dua dah. Kalau habis kakak tahu. Kalau kata Toyota Corolla KE70 saja, dia itu pak. Hot ni ada liftback belakang pula dia tambah. Dia model gitu dua. Ya mana kiri kanan lah depan saja. Dia mari kat kita ni nak apa? Dia mari nak sembuh enjin B dah. Kalau apa habis kakak tengoklah. Muka sebelum ni buat dah body ke apa ni luar dalam jadi dia cabut enjin muka betul lah dia nak upgrade lagi enjin dia mari kat bengkel kita ni nak mari buat enjin B pula dah. Lah ni kita duk sembuh minyak 6,000 dah. Hak mana-mana Pak Syumang royak tu fungsi minyak 6,000 ni nak suruhnya biar tak ada habis wet ataupun minyak hak lekat di permukaan body belakang ni dah. Takut apabila kita nak sembuh pan ni jadi masalah, takut jadi tarik ke gapo muga minyak kadang-kadang ni wet ni kita tak nampak dia lekat macam sini-sini. Itulah fungsi kita kena comot spray minyak 6,000 dulu dah. Muga kita siap primer dah gapo gosok siap dah. Ni siap dah kita nak comot minyak 6,000, kita nak lakam masuk cak 8 ni dah. Apa-apa hal tu abang kakak stay tune tengok sampai habis dah. 1 2 3 lepak. Okey abang kakak, alhamdulillah kita siap dengan sempurna dah. Toyota Corolla KE70 model liftback dah. Okey abang kakak boleh tengoklah secara warna barang finishing lah dia ni. Berair abang kakak, merolik barang ni. Padu abang kakak. Okey kita buat dengan sempurna dah abang kakak. Ingat dah hak mana nak sembuh berkenaan dengan cat ya. Tak kira lah nak coating lampu kau, nak cat layar kau, nak tukar color kau, nak sembuh ring kereta saja kau, nak sembuh bumbung saja kau, bonet saja kau, tak ada masalah. Kita ambil belakang berkenaan dengan cat spray. Roger bengkel pergi jadi spray dah. Okey abang kakak, apa-apa abang kakak tolong like, follow, komen dan share dah. 1 2 3 lepak.